So gang, dekat sini siapa nak belajar uruskan duit, anda boleh berpandukan buku ni, okey? Buku ni akan mengajar anda tentang bagaimana nak uruskan gaji, yang mana gaji hari ni esok dah habis, ataupun anda banyak hutang. Bila mana banyak hutang ni, kita mesti ada strategi untuk melansaikan. Dalam buku ni ada cara dia. So jangan risau, buku ni masih ada banyak stok. Siapa cepat dia akan dapat harga yang memang memang harga seller yang bagi. Buku apa ni? Buku bangsa 6 angka, okey? Dia akan mendidik kita macam mana nak mencapai 6 angka yang pertama. Dekat sini pun dia dah tulis, ini adalah buku panduan menguruskan kewangan pribadi yang lebih berhemah. Bila mana kita berhemah, kita ada akal, kita lebih bijak menguruskan duit. Kita dah tak beli barang mengikut emosi. Kita dah abaikan emosi, okey? Kita kena utamakan apa yang keperluan, okey? Kehendak kita kena letak tepi dulu, okey? Apa yang basic makanan? Basic makanan nasi, protein dan sayur. Tiga ni dah okey dah, tiga ni. Kita utamakan ni. Kemudian senaman apa semua, jaga makan apa semua. Kita tak perlu pun makan yang kepuk hari-hari. Tak sihat pun. Baik makan benda simple macam ni, bagi tenaga yang baik dan menajamkan otak lagi, okey? Sebab makanan tu memang confirm tak ada MSG kecuali anda yang letak. So, dekat sini memang tak ada gambar lah buku ni. Buku ni tak ada gambar apa, hanya tulisan simple. Saya zoom kan, boleh nampak dekat sini kan. Memang simple saja, okey? Dia tak ada macam penulisan anak-anak. Dia memang untuk hal-hal untuk orang dewasa. Ya, memang untuk orang dewasa pun. Sebab sini adalah menguruskan wang. Tapi untuk student pun okey juga buku ni, okey? So, kalau berminat dengan buku ni dan nak belajar macam mana uruskan duit, boleh tengok dekat buku ni di bawah ni, okey? Let's go.